hakikiyah, khabariyah. Ada dua, fi'liyah, zatiyah. Seperti mana fi'liyah? Istiwa, tertinggi atas arasy. Nuzul, nah, turun. Makna apa tertinggi? Bukan tinggi ada lawannya bawah, bukan. Turun bukan daripada atas bawah, bukan. Dalilnya mana? Tengok ulama salah kata. Allah bersifat tertinggi atas arasy tanpa meninggalkan sifat turunnya. Allah turun tanpa meninggalkan sifat tingginya. Boleh faham? Tak boleh faham. Dia turun, tinggal tinggi. Dah. Kita pergi jabat saya kita. Dia duduk dekat 12. Apa tengah hari kita pergi. Pak Mak, siapa ada dekat jam kopi mu ni? Turun, kita pergi makan. Dekat 12. Dia turun pampau. Kita pula naik pakatah. Pak Mak kata, mana mu? Aku naik dekat 12. Apa? Takut mu turun tanpa meninggal dekat 12. Boleh? Boleh gitu kita? Kita turun, kau tinggal dekat 12. Boleh? Tak boleh. Kalau kita turun, tinggal tak? Tinggal tak ada lah. Itu turun hisiah dia panggil. Nah, ulama salah kata Tuhan turun tanpa meninggalkan sifat tinggi atas arah. Boleh faham? Tak boleh faham. Surah pada Allah. Benda tinggi bukan lawan baginya rendah. Tak ada lawan baginya rendah. Atas yang tidak ada lawannya bagi atas yang tidak ada lawan baginya bawah. Boleh faham kalau tinggi kalau tak ada lawan rendah. Atas tak ada lawan bawah. Tak boleh faham je. Itulah tinggi dan atas Allah Taala. Tak ada lawan. Anta zahirun falaisa fawqaka syai'un. Engkau yang maha nyata, tidak ada atas engkau sesuatu, tak ada. Wa anta batinun falaisa dunaka syai'un. Dalam hadis Nabi ni, engkau yang maha batin, tidak ada di bawah engkau sesuatu. Atas tu kan, tak ada sesuatu bawah. Nah, bawah tu kan, tak ada sesuatu atas. Tak faham. Seluruh pada Allah Ta'ala. Apa makna sifat tinggi tu kan? Apa makna sifat turun tu kan? Bukan duduk pihak tinggi duduk dapat atas arah. Atau tinggi lagi tinggi. Tak tahu tinggi pas mana dah. Bukan. Dok ulama kata Allah ba'in 'anil makhluk. Terpisah dari makhluk. Terpisah tu terjemah. Ba'in tu dengan makna mughayaratun 'anil makhluk. Tuhan menyalahi dengan makhluk. Bila Jahmiyah kata Tuhan, boleh ada dua makna. Ikut Tuhan ada mana-mana pun. Aina ma tu'allu fa Allah. Sebahagian Mu'tazilah kata dah. Maka ulama di sunnah kita lawan mana? Nah, jauh dengan mana tak semua sikit aku. Dah. Ada lagu mana ni? Untuk mulu baru. Sama dengan untuk mulu lama. Jauh kan? Jauh. Jauh mana? Apa kilometer? Bukan jauh tu. Tak rupa dah. Ayah lo tak faham.